Guys, kita sebagai rakyat Malaysia berbangga apabila kemakmuran negara kita menjadikan Malaysia antara negara tumpuan pekerja asing daripada luar negara untuk masuk mencari rezeki. Bagaimanapun saudara-saudara, kalau kita teliti keadaan semasa sekarang, bukan sahaja pekerja asing yang berada dan bekerja di negara kita, tetapi ada juga satu terma yang lain, iaitu bukan pekerja asing, tapi orang yang masuk atas kapasiti pelarian sudah mula bekerja di negara kita. Okey, kali terakhir negara Malaysia mengambil pelarian secara massal adalah apabila berlaku krisis di selatan Filipina, krisis Moro dan sebagainya, maka pendatang dari selatan Filipina ramai yang masuk meminta perlindungan sebagai pelarian di Sabah. Tetapi isu berkenaan ditangani dengan pemberian dokumen IMM13. Isu berkenaan sekarang ini sudah pun reda kerana ada di kalangan mereka ini yang sudah pun kembali ke negara asal atau ada yang sudah berasimilasi menjadi warga tempatan. Okey, itu isu sebelum ini. Sekarang ini kita berdepan dengan satu lagi isu pelarian yang masuk ke negara kita kemudian bekerja. Dalam konteks negara kita tahu ya, kebanyakan pekerja yang masuk ke negara kita adalah sekarang ini Bangladesh. Dulu Indonesia, sekarang Bangladesh merupakan majoriti pekerja asing, diikuti oleh Indonesia, Myanmar, Nepal dan negara-negara lainnya. Tetapi saudara-saudara, yang menarik perhatian saya adalah Myanmar. Kenapa? Sebab jika yang lain kita anggap pekerja asing, Myanmar ini masuk atas kapasiti sebagai pelarian di bawah naungan UNHCR, ataupun United Nations untuk refugee lah, artu refugee, pelarian. Sekarang ini saudara-saudara, saya bukanlah anti pendatang ke apa. Kemakmuran negara kita ni memerlukan kita untuk menggunakan tenaga kerja asing untuk menggerakkan beberapa sektor, kan? Tetapi kapasiti mereka yang masuk sebagai pelarian UNHCR, penarafan UNHCR itu sendiri, saya rasa sudah tidak ada keperluan. Kerana rata-rata orang Myanmar yang masuk ke negara kita ini terbagi dua. Orang yang daripada Rohingya tidak banyak yang diberikan UNHCR, ada sebahagian, dan negara bahagian mereka diarahkan itu memang ada krisis, berlaku persecution di sana. Tetapi yang berlaku sekarang ini adalah pelarian Myanmar yang datang daripada daerah-daerah timur laut Myanmar, daripada bahagian Shan, bahagian Chin yang merupakan suku kaum Karen kebanyakannya. Dan mereka ini terbagi dua, ada Buddha, ada yang Kristian. Sekarang ini saudara-saudara, kalau kita teliti keadaan semasa di bahagian timur laut Myanmar, sudah tidak ada krisis. Sudah tidak ada krisis yang memerlukan mereka untuk being flush out daripada daerah berkenaan. Jadi ini dengan sendirinya menggugurkan penarapan UNHCR kepada mereka sebagai pelarian perang. Jadi kenapa saudara-saudara sekarang ini kita tidak mengkaji isu ini? Kita tidak membawa isu ini kepada pengetahuan Persetubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerana PBB lah yang memberikan penarapan berkenaan. Kita tahu negara Myanmar, krisis dia ada diarahkan sahaja. Yang di bahagian timur laut sudah hampir berhenti. Kalau ada pun krisis di sana, membabitkan para raja-raja dadah. Itu saja. Bukannya krisis bersenjata yang besar seperti 10 tahun yang lepas. Jadi sekarang ini, kalau UNHCR punya taraf itu masih diberikan kepada pelarian daripada Myanmar, maka mereka lah yang paling untung. Tidak adil untuk pendatang yang lain. Saya bercakap bukan atas kapasiti membela pendatang yang lain. Tapi kita rugi. Pertama, pendatang yang lain, diorang bayar permit. Bukan murah. Kalau permit tu diorang bikin secara sah dan seluruhan yang betul, sampai RM2,000. Kalau seluruhan tidak betul, puluhan ribu pun ada. Mereka berempas pulas untuk mendapatkan permit untuk bekerja secara sah, agar negara kita pun mendapat hasil daripada pekerjaan mereka. Tapi pendatang Myanmar, diorang tidak ada bayar permit. Diorang guna UNHCR. Dengan taraf UNHCR, satu lagi kelebihan yang mereka dapat, mereka boleh berkeluarga di sini. Dan saya pun pelik. Minta maaf kalau ada warga Myanmar yang dengar ya. Warga Myanmar dari segi pembiakan, dari segi perkembangan mereka, saya rasa diorang punya kadar kelahiran paling tinggi. Kita lihat di Pasar Pudu sana, padang-padang permainan semuanya digunakan oleh orang-orang Myanmar. Di beberapa kawasan perumahan di Petaling Jaya macam di Mentari Court, budak-budak Melayu pun sudah takut main. Orang Myanmar bermain.
Mereka sudah mula mengambil beberapa kemudahan yang sepatutnya digunakan oleh warga tempatan. Sekarang ini, yang lebih teruk, mereka pun bersekolah menggunakan uniform yang dihaskan untuk pelajar Malaysia. Mereka sudah mula menggunakan beberapa kemudahan. Kemudian, implikasi berikutnya adalah ketidakadilan ekonomi. Kenapa? Kita lihat ya. Kebanyakan pekerja-pekerja Myanmar bekerja di sektor-sektor seperti bengkel dan restoran. Yang, minta maaf, kebanyakan pemiliknya adalah daripada golongan Cina. Jadi untunglah toke-toke ni tidak payah bayar permit. Restoran Melayu pula, dia terpaksa ambil pekerja Indonesia atau pekerja Bangladesh, mereka perlu bayar permit. Terpaksa naikkan harga. Persaingan sudah tidak sehat. Kan? Itu kedua. Jadi sekarang ini saudara-saudara, saya memohon kepada kerajaan, dalam hal ini saya melihat peranan kerajaan dan peranan kita sebagai rakyat itu dua-dua kita perlu tengok. Kerajaan punya peranan, pergi cek balik, minta dengan PBB, saya yakin sudah ada penyuaraan tapi kurang tegas, untuk kita menarik taraf UNSCR ini daripada terus dipergunakan dan diambil kesempatan. Itu satu. Kedua, kita sebagai rakyat pula, jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang dia orang tidak payah bayar permit, kita ambil dia bekerja. Tidak bagus. Negara kita memerlukan hasil. Minta maaf kalau video panjang, tapi ini saya rasa sudah tiba masanya untuk kita melihat. Karena mereka sekarang ini semakin ramai. Mereka senang masuk. Kalau kita naik ke Kuala Lumpur, yang di atas bukit, yang mau masuk pergi Jalan Sungai Besi itu, di sana kan tempat untuk dapatkan dokumen pelarian. Mereka masuk, keluar, dapat, itu saja. Tidak ada bayaran. Jadi ini merugikan kita saudara-saudara. Karena mereka sekarang ini, kalau kita lihat bukan saja taman-taman permainan, kalau kita pergi klinik kerajaan pun, mereka sudah memenuhi ruang-ruang dalam klinik berkenaan, especially Hospital Bersalin. Saya rasa diorang punya rahim ni otomatik lah. Boleh bersalin 4-5 kali setahun. Pelik juga. Kan? Jadi ini kita bukan resis, kita bukan apa, tapi ini Malaysian Response punya channel, Perantau LCS. Kita mau memantau kejadian dan isu semasa yang membabitkan kepentingan kita rakyat Malaysia. Ciao.